Okey, bagi yang ada plan nak bersara dalam masa 2-3 tahun, maksudnya you sedang bekerja, mungkin umur 40-an ke dan sebagainya, dan bercadang untuk bersara 3 tahun lagi, ataupun mungkin memang betul-betul nak bersara kan, disebabkan oleh umur bersara lah. Jadi ini yang student saya buat untuk prepare mereka bersara supaya lepas bersara tu duit saving tak habis tapi buat duit pada masa sama. So nombor 1 ialah belajar skill set trading. Skill set trading tu maksudnya ialah bagaimana nak trade gold dengan AI. Zaman AI kan, kenapa pakai gold? Sebab dia transparent dan juga tak ada spekulasi. Dan yang kedua ialah gunakan proven method. Maksudnya gunakan ialah satu simple technical analysis yang kongsikan. Konsep simple memang simple gila, dan bersama juga ialah gunakan low risk money management supaya iaitu modal selamat. Jadi trading modal selamat dia dalam kategori investing. Dan ketiga iaitu scaling. Jadi bila dah ada low risk tu kita scalekan dia untuk jadikannya berlipat ganda. Jadi siapa yang berminat nak tahu pasal ni, join saya dalam scaling game plan di mana saya akan tunjukkan semua cara yang student saya buat dan dah jana $1000 sebenarnya sebulan. Mulai keadaan simple, modal selamat, proven dan confirm jadi. Jumpa nanti.